Kipas ni best pakai pergi travel. Sebab apa tahu? Boleh klip dekat stroller, boleh klip dekat kerusi, dekat meja makan, semua boleh. Klip dia pula jenis yang lasak tau. Lepas tu, kipas ni pula kita boleh rotatekan dia 360 darjah macam tu. Sangatlah fleksibel. Untuk tekan on, just tekan je dekat sini. Dia ada 5 speed. Macam tu. So, bunyi dia tak berapa kuat, tak berapa bising. Jadi kalau sesuai nak buat tidur untuk anak-anak ataupun nak letak dekat meja makan tak mengganggu orang sebelah macam tu. Kipas ni juga tekan lama-lama dia keluar lampu macam ni. So, lampu ni boleh tahan 12 jam kalau kita guna lampu sahaja, tak pasang kipas. Sesuai untuk waktu tidur, waktu malam kalau pergi camping. Dan kalau awak nak, dia ada fungsi timer juga sehingga 3 jam. Senang kalau kita nak set kipas ni menyala untuk 1, 2, 3 jam macam tu. So kalau awak nak kipas macam ni yang fleksibel, senang nak clip dekat mana-mana, tengok link dekat bawah.